korang, aku ada testimoni. Kau kalau aku cakap tak percaya, yang ni orang beritahu. Dia beritahu dia dah guna, berkesan. Aku baca kat kau. Berkilat toilet macam baru pindah. Dulu karat dengan daki hitam. Kat tile hilang, daki-daki celah pipe semua tertanggal. Just bau maybe ada kuat bagi sesetengah orang. Better pakai mask and tutup hidung dan mulut dengan kain. Ya, kalau kau rasa bau dia ni kuat, kau tutup le pakai face mask, lepas tu pakai sarung tangan. Tapi kalau macam kita yang suka bau-bau kuat-kuat ni, tak ada masalah pun. Terserah. Yang penting memang berkesan. Orang dah kata dah, baik kau beli. Sabun badang ni memang yang karat bagus. Yang ini, ikutlah. Kalau untuk toilet, kalau jenis-jenis yang karat, boleh ambil yang ini. Kalau untuk dapur, kau boleh ambil yang kitchen cleaner. Kalau untuk sofa-sofa korang ke, dalam kereta korang, boleh pakai yang ini. Stokin anak berkeladak, hitam-hitam kan. Kola-kola belakang anak tu, pakai yang ini. Weh, kalau toilet korang bau hancing, bau kepap, basuh dengan ini. Aku dah kata dah. 1, 2, 3, 4, 5. Semua terbaik. Jangan lupa beli je sabun badang ni sebab memang banyak manfaat dia. Dengan 5-5 ni, semua satu rumah korang bersih macam baru.